Mukjizat Nabi ni kita jarang dengar. Ketika peristiwa hijrah Nabi dan Abu Bakar menuju ke Yathrib, mereka singgah di sebuah perkampungan Arab Badui. Sampainya di situ, Nabi dan Abu Bakar pergi ke satu buah kemah, iaitu kemah Ummu Ma'bad. Dekat situ, mereka bertanya andai kata ada sedikit minuman ataupun makanan. Ummu Ma'bad kata, kalaulah ada makanan, aku dah bagi dekat kau, tapi masalahnya aku tak ada. Yang aku ada hanyalah seekor kambing yang dah kurus kering. Kambing tu disifatkan sebagai tua dan tak mampu nak keluarkan susu lagi. Tapi Nabi minta izin kepada Ummu Ma'bad untuk perah juga susu daripada kambing tu. Ummu Ma'bad kata terpulang. Dengan kuasa Allah, akhirnya susu keluar juga daripada kambing tu. Yang hebatnya, dia bukan sekadar mengenyangkan Abu Bakar dan Nabi Muhammad, tapi sampailah semua belanga-belanga dan bekas-bekas dalam rumah Ummu Ma'bad tu penuh diisi oleh susu tu. Jadi inilah dikatakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengajarannya, Allah akan bantu hamba-hamba dia yang dalam keperluan.